Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi, yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mahmad Noor, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat merangkap Menteri Besar Negeri Kedah, Yang Berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Kedah merangkap Ketua Dewan Ulama' PAS Pusat dan Ahli Parlimen Pokok Sena, Yang Berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Pengarah Pilihan Raya PAS Kedah, Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, Yang bahagia ahli-ahli Jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, Ketua dan seluruh ahli Jawatankuasa Dewan Ulama' Pemuda dan Muslimat PAS Negeri Kedah, Yang Berhormat ahli-ahli Parlimen, ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Undangan Negeri, para alim ulama', tuan-tuan, pimpinan masyarakat yang bahagia, tetamu jemputan dan seluruh hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dapat hadir dan setia pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita sampai di penghujung untuk majlis pelancaran jentera pilihan raya PAS Negeri Kedah. Saya merakamkan setinggi penghargaan kepada seluruh kepimpinan PAS Negeri Kedah yang telah menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan yang begitu bersemangat walaupun goroh berbunyi di angkasa, walaupun hujan turun renyai-renyai, hujan lebat tak tahu lagi, tapi masih tetap setia di tempat duduk masing-masing. Kalau inilah semangat yang ditunjukkan oleh tuan-tuan, seluruh jentera dan ahli-ahli yang menyokong dan mendukung perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS, saya percaya insya-Allah masa hadapan kita akan lebih cerah seperti bulan yang mengambang, insya-Allah. Sudah tentu di kalangan tuan-tuan yang hadir pada malam ini ada berbagai persoalan yang berkait dengan negeri Kedah dan Malaysia. Pertama, bila pilihan raya? Bila pilihan raya negeri dan bila pilihan raya umum? Yang kedua, apa jadi dengan Perikatan Nasional? Yang ketiga, apakah PAS akan kekal memimpin Perikatan Nasional? Ini kepada yang tak baca berita lah. Kalau PAS kekal memimpin Perikatan Nasional, bagaimana kedudukan parti yang PAS tiada hubungannya dalam Perikatan Nasional? Yang seterusnya, bagaimanakah kerjasama ataupun ta'awun dengan kumpulan lain di luar daripada muafakat Perikatan Nasional? Dan yang terakhir, mungkin akan bertanya, dalam pilihan raya yang akan datang ini, kita akan pakai lambang apa, logo apa dalam pilihan raya? Saya berdiri di hadapan tuan-tuan pada malam ini bukan untuk menjawab satu-satu persoalan yang bermain di kepala tuan-tuan, sebab saya pun tak tahu jawapan kepada soalan itu. Kerana yang membuat keputusan ialah keputusan secara bersama di kalangan seluruh kepimpinan. Kita tidak ada kuasa veto siapa-siapa dalam kepimpinan Parti Islam se-Malaysia PAS.
Sebab saya sebut ini kerana ada di luar sana suara yang nakal menyebut bahawa dalam PAS ini ada pihak-pihak tertentu yang membuat keputusan dan boleh diveto oleh pihak-pihak yang tertentu juga. Bila kita ingin membuat keputusan dalam PAS, saya kena sebut di sini bahawa keputusan, sebarang keputusan sama ada berkait dengan gerak kerja, strategi, prinsip dasar dan sebagainya adalah sebuah keputusan yang dibuat secara kolektif setelah melalui proses perbincangan yang panjang. Nak bincang, kita kena ada data, kena ada maklumat. Kita dapat maklumat, kita turun ke gelanggang, cari maklumat dahulu. Kalau perlu buat kajian, dapatkan interview dan sebagainya. Kita bawa balik, kita analisa. Kita dapat pandangan daripada pelbagai pihak, daripada negeri-negeri. Dan kita panggil seluruh kepimpinan yang diamanahkan dalam parti untuk duduk dan bincang sebelum kita membuat keputusan. Ini cara kita. Nak tunjuk kepada tuan-tuan bahawa keputusan yang dibuat adalah keputusan yang telah dibincang dengan begitu mendalam dan mengambil kira pelbagai perkara. Kalau tuan-tuan main catur, main chess, tak tahulah orang kedua ni panggil catur ke panggil apa. Kita, atau main dam haji lah. Faham, dia baru faham sikit kalau dah haji. Kita langkah satu, lawan kita langkah satu. Itu main cara biasa. Oleh kerana PAS sekarang ini berada di liga yang bukan biasa. Kita merupakan parti yang mempunyai komposisi ahli parlimen di Dewan Rakyat yang paling besar sekali, 43. Terbesar daripada mana-mana parti yang ada dalam negara kita. Maka tentunya kita bukan main liga kampung lagi. Maka langkah yang kita nak ambil yang menjadi keputusan pertimbangan dalam PAS, perlulah melihat 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah ke hadapan. Termasuklah apa yang akan dilakukan oleh lawan politik kita. 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah ke depan. Baru kita akan buat keputusan. Inilah kaedah yang kita laksanakan sehingga kita membuat keputusan sebagaimana yang semua sedia maklum untuk memutuskan untuk terhenti kerjasama dengan Parti Bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, sebagaimana yang saya telah keluarkan kenyataan saya. Ini wartawan mungkin tertanya-tanya. Kita akan tetap komited dan bersama dengan Perikatan Nasional, insya-Allah, untuk terus memimpin Perikatan Nasional dan membawa Perikatan Nasional untuk menerajui negara kita ini, insya-Allah, dalam pilihan raya yang akan datang. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat sekalian, himpunan yang diadakan pada malam ini, saya percaya bukanlah himpunan yang pertama kali dibuat. Ada dibuat di peringkat Majlis Tindakan DUN, JPRD. Ada telah dibuat di peringkat JPRK, di peringkat Dewan-Dewan. Dan kemuncaknya ialah pada malam ini. Tapi tak terhenti lagi. Kerana gerak kerja kita adalah gerak kerja yang berterusan. Inilah beza antara kita dengan orang lain, daripada parti yang lain. Ada kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dalam Malaysia ini habis pilihan raya pada hari ini. Keputusan sebelah malam menang. Besoknya turun buat kerja. Terutama kaum muslimat. Turun kerja ziarah dan sebagainya. Kita tidak ada rehat dalam perjuangan ini. Kerana kita merasakan bahawa ini adalah merupakan suatu amanah. Bukan parti amanah.
Ini merupakan suatu amanah yang mesti dilaksanakan oleh kita untuk memimpin rakyat dan membawa negeri dan negara ke landasan yang sebenarnya. Dan perjuangan kita ini bukan perjuangan yang bermula dengan pilihan raya semata-mata dan tidak berakhir dengan keputusan pilihan raya. Inilah yang memberikan kekuatan kepada kita berbanding dengan parti yang lain. Dan budaya inilah yang mesti kekal mendarah daging dalam perjuangan Parti Islam Malaysia PAS, barulah kekuatan yang sebenar ada kepada kita dan kita boleh bertahan selama puluhan tahun insya-Allah. Perjuangan kita adalah perjuangan yang berterusan. Pilihan raya ini satu aspek sahaja. Selalu kita sebut kita ada tarbiyah. Pilihan raya pun ada tarbiyah dia. Selalu kita sebut kita ada dakwah. Pilihan raya pun ada dakwah dia. Semua ini perlu merangkumi, bercampur. Kita berpilihan raya, tapi dalam pilihan raya ada tarbiyah. Kita masuk pilihan raya, ada juga dakwah dalam pilihan raya. Barulah kita ini berbeza dengan orang lain dan kita boleh bertahan dalam perjuangan ini. Perjuangan kita ini merangkumi usaha untuk membina masyarakat. Ini tugas yang paling penting bagi perjuangan kita. Yang kedua, mendidik ummah. Yang ketiga, memperkukuhkan segala institusi yang ada dalam masyarakat kita. Dan yang keempat, membawa penyelesaian kepada pelbagai masalah rakyat. Bunyi mudah, tapi cabaran yang lebih berat adalah apabila kita menang dalam pilihan raya dan menjadi kerajaan. Nak menang pula kerajaan dalam pilihan raya, kita kena hadap pilihan raya dan menang. Saya merasakan bahawa Kedah ini adalah suatu negeri yang sangat istimewa. Dan dalam rekod Parti Islam Malaysia PAS, kubu yang terkuat, yang mempunyai ahli yang paling ramai adalah daripada Kedah. Kata silap saya, betul tak? Daripada Kedah. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Oleh kerana itu, jangan sekali-kali merasa lemah dan merasa kecil. Terutama apabila berhadapan dengan lawan kita di hadapan ini. Kita melihat bahawa Kedah hari ini menjadi bukti bahawa kita mampu untuk mentadbir dengan cemerlang. Yang Ahmad Muhammad MB telah sebut tadi, rekod 50 tahun kerajaan yang lalu dibandingkan dengan 5 tahun yang dipimpin oleh Yang Amat Muhammad MB Kedah ini jauh berbeza. Ini bukan data suka-suka kita sebut, tetapi data daripada agensi kerajaan yang menjalankan tugas mereka. Ini yang kita nak kekalkan, kemenangan di negeri Kedah ini. Dan tentunya yang paling istimewa ialah pencapaian negeri Kedah ini adalah dalam keadaan kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Satu waktu negeri Kedah sama dengan kerajaan persekutuan, parti yang memerintah, muafakat politik yang sama. Selepas itu berpindah, berbeza antara persekutuan dengan negeri. Tetapi negeri Kedah di bawah kepimpinan Yang Amat Muhammad MB Kedah bersama dengan seluruh Exco, ahli-ahli Yang Berhormat, anggota pentadbiran telah membuktikan bahawa walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran perbezaan politik antara negeri dan persekutuan dan diserang kiri dan kanan, atas dan bawah, masih lagi menunjukkan prestasi yang sangat terbaik, terutama dari segi memperkukuhkan nilai pelaburan, menjaga kebajikan rakyat, mengurus sumber negeri yang pada saya adalah merupakan terbaik. Tidak ada lagi dah yang lebih baik daripada itu dibandingkan
Selain pada banding apa dia? Ketimbang kerajaan yang lalu. Nak sebut juga sekali. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab kita semua. Jentera di pelbagai peringkat untuk mempertahankan kemenangan ini sebaik mungkin dengan seluruh tenaga dan jiwa raga yang ada. Kemenangan tuan-tuan merupakan pemberi semangat kepada rakan-rakan kita di negeri yang lain yang masih lagi belum menang. Sebab itulah saya percaya target yang telah diletakkan oleh kepimpinan di negeri Kedah ini adalah 36. 36-0 yang umum. 36-0. Kita di Terengganu 32-0 dan 8-0. InsyaAllah dalam pilihan raya yang akan datang ini, itu yang akan kita capai di negeri Kedah. Boleh atau tidak? Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita ada satu cabaran. Kalau kita tengok model yang pernah berlaku selepas Perang Dunia Kedua, yang memberi kemenangan kepada Britain, Kerajaan Putih di England, yang memimpin sehingga Britain dapat menewaskan Hitler, Nazi, dipimpin oleh Winston Churchill, sehingga dia digelar sebagai wira. Ialah berdepan dengan perang dengan Jerman, Britain berdepan dengan perang, dan yang memimpin kemenangan itu adalah Winston Churchill. Tentulah dia dianggap sebagai wira yang menyelamatkan Britain daripada menjadi jajahan kepada Jerman. Menang bulan Mei 1945. 2 bulan kemudian, pada bulan Julai 1945, dia mengadakan pilihan raya. Pilihan raya umum. Dalam pilihan raya 2 bulan selepas menang mengalahkan Jerman itu, parti yang diterajui oleh Winston Churchill tewas dalam pilihan raya. Tak bunyi pelik tak? Seorang yang memimpin negara dia keluar daripada kemungkinan menjadi jajahan kepada Jerman, menang. Lepas tu dia buat pilihan raya 2 bulan selepas itu, tiba-tiba tewas dalam pilihan raya. Macam-macam sebab. Dan yang paling dibahas oleh penganalisa macam-macam. Saya tak nak pergi maklumat yang detail itu, tapi saya nak sebut bahawa kemenangan itu satu bab. Mempertahankan, mencipta suatu kemenangan baru itulah satu bab yang berbeza. Makna kata jangan kita sekali-kali rasa selesa dengan apa jua pencapaian kita. Kena anggap bahawa setiap kali kita bertarung, setiap kali kita bergelumang dalam pertempuran menghadapi pilihan raya, ianya adalah suatu medan yang baru. Ada ceramah kat belakang kali ya. Suatu medan yang baru, yang memerlukan setiap di antara kita ini tidak leka sekali-kali. Jangan leka sekali-kali. Jika kita leka, baik macam mana pun apa yang kita capai di negeri kita, tetapi gerak kerja pilihan raya kita ini tidak begitu committed sebagaimana yang sepatutnya, kita akan berdepan dengan kegagalan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bermula daripada kemarin, malam ini, besok dan seterusnya sehingga kita hadap pilihan raya yang akan datang ini. Bertahanlah dengan apa jua serangan yang menimpa. PAS menjadi parti yang terbesar komposisi parlimen dia. Kita ada negeri-negeri yang kita perintah.
Ke depan ini kita nak hadap pilihan raya di Johor, Negeri Sembilan, lepas tu Melaka, lepas tu mungkin Sarawak, lepas tu mungkin pilihan raya negeri-negeri dan pilihan raya umum. Panjang lagi perjalanan kita. Nafas kita mesti nak mampu bertahan. Kalau kita nak lari 100 meter, bermula orang tembak suruh berlari, kita berlari sekuat hati kita sampai garis penamat 100 meter. Apa yang ada dalam bentuk pilihan raya pada kali ini, dengan negeri dan pusat tidak bersama, terutama di beberapa negeri ini, dan apa jua boleh berlaku pada tahun ini dan pada tahun hadapan sehingga tahun yang berikutnya, bermakna kita akan berlari bukan 100 meter lagi dah dalam pilihan raya ini. Kita akan berlari 5,000 meter. Jauh larian kita. Bila jauh larian, orang tembak suruh start lari, kita tak terus pecut. Boleh terus pecut 100 meter, kita berhenti. Nafas yang panjang, tenaga yang kuat, mampu bertahan sepanjang daripada 2 minggu lagi di Johor, sehinggalah kita habiskan ke semua pilihan raya yang patut dilakukan. Panjang kali ini, jarang kita berdepan dengan suasana pergerakan pilihan raya yang begitu panjang ini. Susun atur jentera bersilang ganti, orang ni pergi, orang ni balik. Yang bertahan di rumah jangan tinggal, walaupun terpaksa keluar pergi ke Johor, pergi ke Melaka, pergi Negeri Sembilan. Yang berada di rumah berkampung, yang berada di DUN berkampung, masing-masing dengan peranan masing-masing. Insya-Allah kita gerakkan serentak jentera ini. Kita tidak tinggal apa yang paling penting, iaitu pangkalan kita di negeri Kedah ini. Barulah kita boleh hadap pilihan raya di negeri Kedah, pilihan raya negeri dan pilihan raya umum nanti dalam keadaan penuh persediaan dan juga penuh keyakinan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. PAS berdepan dengan pelbagai cabaran. Ni kita nak hadap ni. Dulu kalau kita bermain bola di Liga Kampung. Bila kita bermain bola di Liga Nasional Kebangsaan, lain cawak dia. Ini musim Piala Dunia ni. Bermain bola cara Piala Dunia, lain dia punya cabaran dia. Maka di sinilah dalam perjalanan ini, kita akan berdepan dengan bisikan-bisikan dan suara yang datang daripada kiri dan kanan. Ceplos, cyber trooper, ini satu bab. Pelbagai pihak kiri dan kanan ini yang akan membisikkan keraguan kepada jentera kita dan penyokong-penyokong, bahkan ahli kita. Kita kena bertahan dan mampu mempunyai kekuatan dan kekebalan dalam fikiran kita. Berdepan dengan fitnah, berdepan dengan cercaan, berdepan dengan usikan-usikan fakta yang tidak betul, barulah kita boleh bergerak dengan penuh keyakinan. Saya menyeru kepada seluruh jentera PAS di setiap cawangan, hatta di peringkat UDM pun, peringkat DUN, peringkat kawasan, menjadikan pelancaran pada malam ini sebagai permulaan kepada gerak kerja yang lebih tersusun. Lebih tersusun hari ini berbanding dengan kemarin. Lebih tersusun esok berbanding dengan hari ini. Dan jangan tunggu tarikh pilihan raya diumumkan. Setiap rumah yang diziarahi, ni para muslimat terutamanya. Muslimin ziarah juga, tapi kalau kena sindi-sindi, kena keluar parang umpamanya, takut tak tahan. Jadi muslimat kita dia tahan, dia ada ketahanan sikit. Ziarah setiap pengundi yang kita dekati, setiap masalah rakyat yang kita selesaikan adalah sebahagian daripada kemenangan yang sedang kita bina. Soal parti lain dia tak ziarah, dia hanya ziarah apabila bubar saja, itu tak apa, itu cerita dia.
Tetapi kita dalam perjuangan ini, kita bukan untuk bertahan selama satu penggal sahaja. Kita nak bertahan sampai bila-bila. Dan itulah cara kerja PAS sejak kita mula-mula masuk pilihan raya dalam pilihan raya pertama pada tahun 1955. Kita tubuh PAS pada tahun 1951, masuk pilihan raya pertama sebelum kemerdekaan pada tahun 1955. Menang satu kursi parlimen di Krian. Sejak daripada itu sampai sekarang, kita tidak pernah berundur dalam gerak kerja, walaupun parti lawan silih berganti. Walaupun parti lawan bila bubar baru buat kerja. Tak apa, biar ke dia. Yang penting bagi kita, kita ada tanggungjawab. Kita ada perkiraan dosa dan pahala. Kita ada perkiraan kebaikan yang berpanjangan yang kita seru, yang akan menjadi saksi apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemenangan kita tidak datang dengan hanya semangat berkobar-kobar yang ada dalam diri masing-masing. Alhamdulillah malam ini hujan tak berganjak. Itu semangat itu. Tetapi kemenangan juga memerlukan strategi yang jelas, disiplin yang tinggi, pengorbanan yang berterusan dan gerak kerja yang konsisten. Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat akan buat arahan. PAS Pusat akan ada arahan yang tersendiri kepada negeri, kepada kawasan, sampai kepada cawangan dan sebagainya. Sukar macam mana pun, laksanakanlah arahan ini. Kerana ianya telah disusun sebegitu rupa supaya setiap arahan ini ada kesan dia dalam memberi kemenangan yang berpanjangan kepada PAS. Dan akhirnya, bila kita usaha macam-macam, pelbagai usaha kita lakukan, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal orang lain tidak berserah atau tidak ada konsep berserah dalam parti yang tertentu, tak apa, biar ke dia. Yang penting kita jaga kita. Yang penting kita laksanakan amanah ini. Saudara-saudari yang berhimpun pada malam ini bukan semata-mata untuk mengejar kuasa semata-mata. Yang jadi MB seorang ni je. Yang jadi esko berapa orang? 10 orang je. Bukan tuan-tuan semua, ramai-ramai ni. Tapi masing-masing ada tugas yang perlu dilaksanakan. Tak boleh jadi MB, tak boleh jadi esko, tak boleh jadi adun tanpa ada tuan-tuan dan puan-puan, para jentera, apatah lagi para penyokong, para pengundi yang ada di luar sana. Tak ada orang yang tukang buat air, yang menyediakan, yang masak goreng pisang, tempat di markas, tempat kita buat kerja, jentera tidak dapat bergerak dengan selesa. Maknanya apa? Maknanya setiap di antara kita ini, tak kira kecil atau besar, tugas yang perlu dilaksanakan, semua ada peranan. Jangan ingat orang yang tukar, orang yang nak panjat pokok pasang bendera, peranan dia kecil. Tak ada mereka, tak adalah bendera naik semasa pilihan raya. Tak ada orang yang menjual, yang turut sama menjual pada malam ini. Kelaparanlah tuan-tuan. Semua ada peranan yang perlu dilaksanakan. Amanah ini tidak boleh dipikul dengan keangkuhan. Kita dapat banyak kursi. Kita tidak boleh merasa selesa dan angkuh. Terengganu, saya sebut kepada rakan-rakan di tinggi Terengganu, walaupun kita menang 32-0, walaupun kita menang 8 parlimen, kita menang semua 8-0, walaupun selepas daripada 32 campur 8, ada 2 lagi pilihan raya PRK, pilihan raya kecil, satu di Kemaman, satu di Kuala Terengganu, pun kita menang lagi dalam pilihan raya itu. Saya bagi tahu kepada semua jentera kita di sana, jangan merasa selesa, masih lagi jangan rasa selesa. Anggaplah bahawa medan di hadapan ini medan yang sama semasa kita belum menjadi kerajaan. InsyaAllah dengan amanah yang kita pikul, dengan penuh rasa tanggungjawab, keikhlasan dan kesedaran bahawa setiap jawatan yang diberikan oleh rakyat merupakan suatu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ada pahala. Ini ada orang marah, dia kata
Orang PAS kalau sikit-sikit ada pahala. Ada pahala. Ya, kita buat kebaikan. Siapa yang tak percaya buat kebaikan ada pahala, itu hadiah. Kita yakin bahawa apa yang kita laksanakan ini adalah kebaikan yang berpanjangan. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan. Pertahankan apa yang telah kita bina. Perkukuhkan apa yang masih lemah dalam jentera kita. Yalah, bukan semua masih kuat, ada di don tertentu yang kurang. Tentulah dalam ketiga 36 don ini ada ranking dia. Ranking nombor 1 sampai ranking 36. Mana yang kuat, tolong bantu yang lemah. InsyaAllah. Kita teruskan perjuangan ini dengan semangat khidmat kepada rakyat dan tanggungjawab kepada agama dan negara. Tuan-tuan, puan-puan, para muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran jentera pilihan raya PAS Negeri Kedah. Siru ala barakatillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar.